Tipu dan tipu sunat lain. Tipu sunat ni benda yang kalau kita bercakap benar menyakitkan hati orang. Nampak? Bini kita ital. Bini kita ital. Ital tak macam ital, mana macam orang manggil gitu. Nah, jadi kalau dia tanya kita, abang kelih hamba ni putih ke ital? Kalau kita rayak ital, memang lari, ngaju. Tak ada dah. Dia memang gitu. Kita pun tipu sunat, putih. Putih pada kain putih lagi. Nampak? Sungguh khabar. Dia pun reda hati dia. Itu bohong yang dibenarkan syarak, ada dalam kitab-kitab hadis. Itu baru tipu sunat. Ni mu tipu, mudah berkahwin, mu kahwin pula, mu kabodok. Itu menipu yang mendorak. Kenapa? Kerana mu telah berbohong pada orang yang banyak budi padamu. Isterimu sudah berbudi besar padamu. Dia sanggup tinggal kawin adik kakak dia duduk dengan mu. Dia sanggup berpisah dengan bapak dia untuk jadi teman hidupmu. Dia sanggup tinggal kapal lama dia mari duduk kapal lama mu. Apa mu tipu dia? Faham? Wallahu